Nurul Izzah menang bergaya timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR. Memang tepat ramalan dan pendapat, juga ulasan-ulasan yang dibuat oleh para pemerhati politik luar dan dalam Parti Keadilan. Malahan Rafizi Ramli juga sudah ketahui bahawa dirinya beliau Rafizi akan kalah. Ini keputusan muktamad diumumkan dalam satu acara resmi PKR di Kongres Parti Keadilan 2024-2025 semalam di negeri Johor, 23 Mei 2025. Keputusan pertandingan disiarkan secara live langsung dan dihadiri oleh Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli, penyandang timbalan Presiden PKR yang kini digantikan oleh Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim, di mana ayahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti tanpa bertanding. Nurul Izzah binti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden Parti terpilih secara undi oleh perwakilan parti. Kita akan dapat ikutinya penuh dalam video di channel Awangku Adi. Selepas ini kemenangan Nurul Izzah, adakah PKR sedia dan berjaya terus kuatkan barisannya? Lagi-lagi berdep PRN Sabah ke-17 dapat memenangi kerusinya PKR lebih banyak daripada yang lalu. Inilah yang diharap-harapkan parti dan penyokongnya di Sabah juga di Malaya.